Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam 1 Muharram 1448 Hijriah ya guys. Moga segala urusan dipermudahkan dan semoga kita semua memperolehi rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan moga kita semua sebagai umat Islam menjadi manusia yang lebih baik dari sebelum ini. Dan semoga hari ini lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik dari hari ini, insya-Allah. Baiklah, saya di sini bakal berkongsikan dengan you guys. Apa kata, jom kita dengarkan bersama kisah seterusnya, yang ditukar dari buku berikut ini. Buku yang bertajuk Himpunan 40 Kisah Senyum Rasulullah SAW dan Para Sahabat. Sejom kita dengarkan bersama. Dengan tajuk Senyuman Berseri Terhadap Sedekah Para Sahabat. Jom kita dengarkan bersama. Rasulullah SAW merupakan seorang yang amat memikirkan kesusahan umatnya. Dalam suatu kisah, Jarir radhiyallahu anhu pernah bercerita bahawa suatu hari sedang para sahabat duduk bersama Rasulullah SAW, sekumpulan kaum Badui datang menemui baginda. Mereka ini daripada suku Mudar. Mudar ya, ejaannya M-U-D-H-A-R. Okey, sekali lagi saya ulangi ya. M-U-D-H-A-R. Maafkan saya kalau silap ya sebutannya. Keadaan mereka ketika itu sangat menyedihkan. Setiap daripada mereka datang tanpa memakai kasut atau alas kaki. Mereka hanya berkaki ayam. Pakaian yang menutupi tubuh mereka hanyalah sehelai kain kasar yang diperbuat daripada bulu binatang. Jelas kelihatan kesusahan dan kesempitan dalam hidup mereka. Sebaik-baik sahaja Rasulullah SAW melihat keadaan mereka, wajah baginda berubah menjadi muram dan kelihatan sedih. Baginda lantas bangun dan beredar lalu masuk ke rumah. Tidak lama kemudian, baginda mengarahkan Bilal mengumandangkan azan dan iqamat untuk memulakan solat. Kemudian, baginda menyampaikan khutbah dengan berpesan kepada sekalian para sahabat. Hendaklah seseorang bersedekah dengan dinarnya, dirhamnya, pakaiannya, 1 syah gandumnya dan 1 syah kurmanya. Syah ejaannya S-H-A. Lepas tu ada macam, you guys tahu tak, ada macam satu tanda atas yang macam koma gitu. Koma macam koma gitu. Saya tak tahu bagaimana apa sebutannya, maafkan saya. Ialah unit timbangan yang digunakan pada masa Nabi SAW. Baginda SAW diam seketika dan kemudian menyambung, bersedekahlah walaupun hanya dengan separuh kurma. Entah kenapa, ketika itu tiada seorang pun daripada kalangan para sahabat yang menyahut seruan baginda itu. Walau bagaimanapun, tidak lama kemudian tampil seorang sahabat daripada kaum Ansar. Dia menjinjing kantong yang mengandungi perak dengan kedua-dua belah tangannya. Malah, hampir sahaja sahabat Ansar itu tidak mampu untuk membawanya. Sebaik-baik sahaja melihat sikap sahabat Ansar itu, maka para sahabat yang lain pun turut membawa pelbagai barang dan menyedekahkannya. Mereka tampil bersilih ganti. Hasilnya, di hadapan baginda ketika itu penuh dengan pelbagai barangan. Melihat sahaja keadaan sedemikian, wajah baginda pun berseri-seri. Kemudian baginda SAW bersabda,
Sesiapa yang melaksanakan sunnahku yang baik, lalu sunnah tersebut diamalkan sesudahnya, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya, dan tidak berkurang daripada pahala mereka sedikit pun. Dan sesiapa yang melakukan sunnah yang buruk, lalu diamalkannya sesudahnya, maka atasnya dosa seperti dosa orang yang melakukannya, dan tidak berkurang daripada dosa mereka sedikit pun. Oleh itu, kita sebagai umat Islam, kita mesti berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan dengan ikhlas. Mudah-mudahan ia akan menjadi ikutan dan kita sentiasa mendapat pahala yang mengalir. Begitulah. Sekian dan demikian. Okey, kisah yang sempat dan dapat kiranya untuk saya kongsikan bersama dengan kalian semua. Okey, kisah yang ditukil dari buku berikut ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.